Ni hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Kita nak pergi ke IOI Putrajaya sebab kita ada event honor. So macam dia akan buka booth dekat Old Wing. Nampak macam booth takat-takat gambar kau Dan kita bawa ni, tengok Instax Mini Replay. Dan ada Honor 400 Pro. Ni yang dia akan di-highlightkan. Ya. Ini mungkin kita tengok, mungkin dia ada macam booth-booth untuk ambil gambar macam filem ke apa, tak tahulah kan. So kita tengok on the way. Nanti tengok macam mana. Lapar. Makan sushi dulu. Alright. Empire Sushi. Sedap ni. Dia punya booth tadi sebenarnya belum siap lagi tau. So kita pergi lunch dulu, tengah cari restoran apa yang best. So kita makan dekat Manhattan Fish Market. Macam sedap tu. Flaming Fish and Chip. Honor Time Machine. Ada beberapa step yang kita boleh buat. 4 step. So ada 4 checkpoint mungkin. Dekat sini kita ada card stamp. So ada 3 station kita kena dapatkan chop. Time machine, teleportation dan teleportation lagi sekali. AI card out, AI eraser. Dekat booth yang first ni kita boleh tukarkan gambar jadi video. So yang ni kita punya gambar yang ambil tadi. Dan yang ni pula dah jadi video, tengok. Bergerak-gerak. Memang nampak real. Lepas tu yang ni pula kita ada studio set. Ada background kat sini, kita boleh ambil gambar. Dan ada prop. Tengok ada baju astronaut. Ada ini macam skirt dekat pantai tu, yang daun tu. Yang ni pula kita ada topi. Ini ada kanta pembesar, teropong, gitar dan wow, ada kapibara punya aksesoris. So dia akan cut out you. Dia cut jadi out. macam stiker lah. Okay, so pilih yang ni. Lepas tu pilih background tadi. Yang ni kan. Oh yeah. So dia jadi macam ni. So kita kecilkan sikit. You boleh adjust size lah. Macam ni. Mirror boleh? Mirror. Terbalikkan dia. Okay. Jadi macam tu. Okay, boleh. Okay. So you boleh save lah. Okay. Save. So ini function AI cut out. Kalau yang nampak macam di alam lain. So dia ada function lain, panggil AI image to video. So dia boleh jadikan image tadi jadi ke video. Tak perlulah nak guna apps lain. Berlari ya? Tengok. Sini. Lagi. Dia nampak macam kita berlari kat situ lah. Lama. Tengok tu. Lepas tu ni ujung-ujung dia Dia zoom out. Okay. So ni dia gambar yang aku dah ambil tadi. Tengok. Kalau korang datang dekat roadshow ni, boleh print satu gambar tau. Free je. Gambar hard copy. Lepas korang nak buat semua aktiviti, boleh claim hadiah tau. Tengok. Kita dapat cookies daripada Honor. Tu ada tulis Honor 400 Next Gen AI Imaging. Special weh. Dapat 2 tengok. Dekat sini juga ada pameran phone Honor. Yang ni kita ada Honor 400 Lite. Yang ni Honor 400 Pro, warna hitam. Look at that. Ni semua Honor 400 Pro juga. Ni warna grey. Dan yang ni warna biru. Warna biru ni macam, aku rasa antara warna yang lawa jugalah. Dekat sini kita ada tablet. Ini tablet yang terbaru, Honor Pad 10.
Yang ni Honor laptop, Honor Magic Book Pro 14. Dia boleh bengkok sampai macam ni. Wish, warna putih lah. Ini yang boleh angkat satu jari. Ini dia ni yang terbaru nipis juga ni. Dia boleh bengkok sampai macam tu. Ni baru keluar, baru launch. Ini dia punya information. Wish, ini besarnya. Ini tablet apa? Ini iPad ini iPad apa ni? Besar. Wah, tengok lebar betul. Dah sama besar dengan laptop punya skrin. Yang ni, yang ni Honor 400 Pro gak. Ni dari tablet. Yes, Honor Pad 10 to Honor Magic Book Pro 14. Okay. So just tekan share and find Honor laptop STD tu kan? Oh yeah, this one. Okay. Tu dia. Okay, so just accept. Okay, view files. Okay, dah ada. So ni daripada tablet pergi ke laptop. Wah. Dia ekosistem. Okay, so ni iPhone 16 juga. Yes. Okay. 16 Pro Max. So okay. Ni dia. Dia akan dapat satu Honor Share punya. So masuk Honor Share. So just agree and then it will display sending. Dia kena loading sekejap lah. Okay. So habis sharing, you boleh buka dengan sini. View files. So buka. Ni gambar tadi. Yeah. Wah. Okay, when you want to send back, just easy. Just drag the picture. Drag daripada laptop. Yes, drag from the laptop lah. So you tengok this one is connected with this one. Okay. So just simply drag a picture. Drag. Copy. Okay, lepas tu dapat kat phone. Yes. So dia receiving. View in photos. So kita dapat lah. Ni daripada laptop tadi? Yes. Wah. Yeah, so this is the cross OS transfer. Ni Malaysia first cross OS, Windows, iOS and Android. Kalau korang nak datang, boleh singgah dekat IOI City Mall. Dia punya roadshow ni bermula 4 sampai 8 Jun. So ada 5 hari macam tu lah. Ada macam-macam aktiviti yang korang boleh buat kat sini.